Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke sesi webinar kita pada hari ini di bawah tema Profesional dan Prihatin Seni Penjagaan Warga Emas. Saya Muhammad Daniel bin Muhammad Nizam, pengajar klinikal program kejururawatan di Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak sebagai moderator webinar hari ini. Hari ini kita amat bertuah kerana bersama kita ada dua orang panelis yang berpengalaman, iaitu Puan Basirah binti Abdul Ghani dan Puan Sumati Arumugam, iaitu pengajar kejururawatan daripada program kejururawatan Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak. Mereka juga berpengalaman dalam penjagaan warga emas. Terima kasih puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dan pandangan bersama kita hari ini. Apa khabar puan-puan semua? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan webinar pada hari ini, saya ingin cerita sedikit tentang webinar hari ini. Webinar hari ini dianjurkan bagi memberi pendedahan tentang isu-isu berkaitan warga emas, satu topik yang semakin penting di Malaysia. Seperti yang kita maklum, Malaysia menuju ke arah sebuah negara yang menua menjelang pada tahun 2030, apabila 15% daripada populasi adalah warga emas. Menurut laporan UNDP, bilangan warga emas berumur 65 ke atas dijangka akan meningkat pada 8.1% pada tahun 2024 kepada 14.5% menjelang 2040. Dalam masa yang sama juga, artikel Healthy Aging in Malaysia by 2030 menekankan cabaran besar yang kita akan hadapi antaranya ketidakseimbangan akses kesihatan, kekurangan pakar geriatrik serta masalah malnutrition di kalangan warga emas. Oleh itu, forum ini akan membincangkan 4 perkara utama, iaitu definisi warga emas, peratusan dan trend populasi warga emas, masalah berkaitan warga emas dan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani cabaran-cabaran ini. Saya harap dengan forum ini kita dapat berbincang dan memberikan buah fikiran yang bernas untuk cabaran-cabaran dan masalah ini. Okey. Tanpa melengahkan masa, marilah kita pergi ke topik kita hari ini, iaitu penjagaan warga emas. Jadi sebelum kita pergi ke cabaran dan langkah-langkah, marilah kita mengenali dan mengetahui apa itu definisi warga emas. Soalan ini saya ingin tujukan kepada Puan Basirah. Pada pendapat Puan Basirah, apakah definisi warga emas? Terima kasih Encik Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk definisi warga emas di Malaysia, definisinya adalah individu yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi seseorang individu yang berumur 60 tahun ke atas kita kategorikan sebagai warga emas. Namun begitu, kita hanya bukan melihat pada angka, iaitu bukan hanya pada angka umur sahaja, faktor-faktor yang lain juga memainkan peranan. Peranan seperti dari segi kesihatan fizikal, dari segi mental dan tahap fungsi harian. Ini semua akan memainkan peranan dan menentukan tahap tua seseorang individu tersebut. Okey, baik Puan Basirah. Bagaimana pula dengan Puan Sumati? Apakah pendapat Puan Sumati? Ya, betul. Saya setuju dengan Puan Basirah. Mengikut umur memang didefinisikan, kalau ikutkan WHO dia 65 tahun ke atas. Tetapi di Malaysia kita buat dari umur 60 tahun lah. Ini lebih kepada dari segi mendapat bantuan dan sokongan, kita letakkan umur ke 60. Tetapi warga emas ni bukan sahajalah dari segi umur, juga melibatkan aspek psikologi dan juga sosial mereka. Upayaan mereka terlibat dari segi psikologi dan sosial juga menentukan kemampuan mereka sebagai warga emas. Ada juga orang yang tidak mencapai umur 60 tahun tetapi tidak berupaya menjaga diri sendiri dan kehilangan keupayaan untuk menjaga diri sendiri dan memerlukan penjagaan walaupun tidak mencapai umur yang telah didefinisikan tadi. Terima kasih Puan Sumati. Memang menarik. Selalu tu kalau kita dengar orang cakap warga emas memang
umur lah, kita kait umur. Tapi lepas apa yang Puan Sumati dan Puan Basira cakap, memang kita boleh cakap age is just a number. Itu hanyalah angka. Jadi kita ada aspek-aspek lain untuk kita ambil kira untuk dijadikan sebagai definisi lah. Okey. Seterusnya, bolehkah panelis kongsikan berapa banyakkah peratusan warga emas di Malaysia pada masa kini dan bagaimana pula trend ini dijangka akan berubah pada masa 10 hingga 20 tahun akan datang? Puan Sirah? Okey, Cik Daniel. Menurut laporan United Nations Development Program, pada tahun 2024, populasi warga emas iaitu di Malaysia adalah sekitar hanya 8.1%. Itu data yang kita dapat pada tahun 2024. Tetapi dijangka meningkat kepada 14.5% menjelang 2040. Bayangkan daripada 8.1% pada 2024, menjelang tahun 2040 meningkat kepada 14.5% dan peningkatan ini adalah sangat ketara. Menunjukkan peningkatan warga emas tu adalah bertambah dari tahun ke tahun. Okey. Bagaimana pula dengan Puan Sumati? Ya, ini menunjukkan bahawa menjelang 2030, Malaysia akan menjadi sebuah negara menua. Bila kita kata negara menua, ia adalah apabila warga emas melebihi 15% daripada jumlah penduduk di negara secara populasi secara keseluruhan. So ini bermaksud kita perlu bersedia dari segi dasar, kemudahan fizikal, kemudahan kesihatan dan juga tenaga kerja yang akan menjaga populasi warga emas ni. Baiklah. Jadi daripada data-data yang diberikan oleh Puan Sumati dan juga Puan Basira, kita boleh nampak bahawa nombor-nombor ini, angka-angka ini akan memberi cabaran untuk masa hadapan. Jadi bukan sekadar kesihatan tetapi juga kepada sosial, kewangan dan juga akses rawatan. Memang banyak aspek yang perlu kita berikan perhatian. Jadi boleh saya tahu berdasarkan daripada angka-angka tadi, apakah masalah ataupun cabaran utama yang sering dihadapi oleh warga emas di Malaysia pada masa kini? Okey, terima kasih Cik Daniel untuk cabaran-cabaran yang kita hadapi. Seperti mana yang kita semua ketahui dari sudut kesihatan. Ramai warga emas kita mengalami pelbagai penyakit kronik. Seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung dan ada juga yang mengalami masalah pergerakan. Akibat komplikasi seperti stroke dan sebagainya, yang mengalami masalah mobiliti yang tidak boleh melakukan aktiviti dengan sendiri. Memerlukan bantuan dan penjagaan sama ada daripada ahli keluarga, penjaga yang terlatih ataupun petugas-petugas kesihatan. Selain daripada masalah-masalah kesihatan yang saya sebutkan sebentar tadi, demensia. Demensia ataupun dalam bahasa non-medical tu adalah penyakit nyanyuk lah. Semakin meningkat. Dari segi kesihatan, kalau kita tengok orang yang mengalami penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung, masalah mobiliti termasuk demensia ni memerlukan penjagaan secara berterusan dan jangka panjang dan dia memerlukan seseorang yang mempunyai kemahiran untuk menjaga warga emas tersebut. Okey, bagaimana pula dengan Puan Sumati? Selain daripada kesihatan, cabaran sosial seperti kesunyian, penderaan warga emas, masalah kewangan, ada statistik yang mengejutkan yang menunjukkan bahawa populasi warga emas terutamanya di kawasan bandar ramai yang mengemis sebenarnya, di mana mereka mengharapkan pemberian makanan secara percuma disebabkan oleh masalah kewangan yang ketara. Walaupun seperti mana yang kita tahu, sebagai seorang pekerja kita mempunyai skim EPF, kumpulan wang simpanan pekerja, di mana sepatutnya bila seseorang itu bersara, dia sepatutnya mempunyai kewangan yang mencukupi yang dapat memberikan dia cukup kewangan kehidupan yang selesa. Untuk kehidupan yang selesa selama 20 tahun selepas persaraan. Itulah satu statistik lah yang sepatutnya ada. Tetapi apa yang mengejutkan mengikut statistik,
kebanyakan mereka yang bersara mempunyai simpanan bawah daripada 100,000, di mana syarat ini di mana dia dapat hidup dengan selesa untuk 20 tahun selepas persaraan ni tidak ditepati sebenarnya. Maka ini menunjukkan dengan jelas bahawa masalah sosial yang kemungkinan berlaku akibat daripada isu-isu kewangan. Okay, so daripada artikel Healthy Aging juga menyatakan bahawa Malaysia berdepan dengan kekurangan pakar geriatrik. Salah satu perkara positif berkaitan dengan penambahan warga emas ni adalah ia menunjukkan bahawa kemudahan kesihatan kita bagus. Orang boleh hidup lebih lama. Itu menunjuk satu statistik yang bagus. Tapi cabaran dia memang banyak. And kita sekarang adalah pada peringkat itu di mana kemudahan asas kesihatan memang mencukupi dan orang hidup lebih lama, lebih sihat, and jangka hayat kita lebih panjang sekarang ni. So apakah strategi yang dilakukan ataupun yang perlu dilakukan untuk menangani cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi? Itu lagi satu masalah. Daripada Puan Sumati dan juga Puan Basirah, saya boleh katakan banyak cabaran dan masalah yang bakal kita hadapi. Jadi daripada perbincangan kita tadi, apakah langkah-langkah ataupun dasar-dasar yang boleh kita aplikasikan kepada pada keadaan sekarang untuk menjaga masa depan kita? Puan Basirah? Okey, seperti mana yang kita ketahui, terdapat pelbagai langkah yang kerajaan Malaysia sendiri lancarkan seperti dasar warga emas kebangsaan untuk mengenai masalah ini. Maksud dia, kerajaan telah melakukan sesuatu selepas melihat statistik seperti yang Puan Sumati kongsikan sebentar tadi. Pelbagai langkah telah dijalankan oleh kerajaan. Okey, yang pertama, kerajaan menyediakan pendidikan dan promosi kesihatan, iaitu berkenaan dengan kepentingan menjaga healthy aging. Apa yang Puan Sumati sebut sebentar tadi berkenaan dengan healthy aging. Jadi promosi kesihatan ni diadakan secara menyeluruh. Okey, bukan hanya kepada warga emas, juga kepada ahli keluarga dan masyarakat. Okey, supaya ilmu ataupun maklumat yang tepat dapat diperoleh oleh mereka dan mereka mendapat knowledge, pengetahuan berkenaan dengan amalan hidup sihat, penjagaan kesihatan yang terdapat di Malaysia, sokongan yang disediakan oleh kerajaan. Seterusnya, penyediaan perkhidmatan kesihatan primer, iaitu di peringkat klinik kesihatan sendiri terdapat pelbagai aktiviti yang dijalankan untuk warga emas. Pemeriksaan kesihatan secara percuma, kita ada aktiviti-aktiviti bersama dengan warga emas untuk memastikan keupayaan fungsi untuk hidup berdikari dan juga sihat. Dan seterusnya berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan perubatan dan jagaan dalam komuniti yang bersepadu, iaitu maksud apabila seseorang warga emas tu dimasukkan ke hospital dan selepas mereka discharge daripada hospital, ada jagaan susulan yang dilakukan oleh jururawat-jururawat masyarakat bagi memastikan warga emas ini dapat pulih dalam tempoh masa yang tertentu dan dapat meneruskan kehidupan dengan sempurna. Dan satu lagi perkhidmatan yang sangat penting bagi saya adalah berkenaan dengan long term care, iaitu jagaan jangka masa panjang. Kejagaan ini adalah untuk warga emas yang mempunyai masalah kesihatan, yang mengalami masalah mobility yang saya sebutkan sebentar tadi. Maksud dia warga emas yang tak boleh bergerak, yang memerlukan bantuan, ataupun dia boleh bergerak tetapi dalam keadaan yang terhad. Okey, memerlukan bantuan sama ada daripada ahli keluarga ataupun daripada penjaga yang profesional untuk mereka meneruskan kehidupan bagi mengelakkan komplikasi yang lebih teruk. Okey, terima kasih Puan Basirah terhadap penerangan tentang langkah-langkah untuk mengelakkanlah masalah-masalah itu. Saya cuma tertarik kepada term ataupun perkataan long term care. Bolehkah Puan Sumati terangkan dengan lebih lanjut apakah maksud long term care daripada segi dasar lah? Okey, bila kita bercakap tentang long term care ni, dia ada dari dua aspek. Okey, kita boleh cakap tentang long term care ni in terms of kita tahu peningkatan warga emas. So kita rancang penjagaan, strategik penjagaan jangka masa panjang
yang akan merangkumi dari masa dia masih sihat sehinggalah mungkin pada satu ketika nanti di mana dia tidak berupaya menjaga diri sendiri. Okey, kita tidak mahu pada peringkat itu dia menjadi beban kepada seseorang dan dia mengalami lebih komplikasi di mana kualiti hidup warga emas ni akan terancam kerana tiada penjagaan yang sempurna pada peringkat di mana dia tidak dapat menjaga diri dia sendiri. So bila kita cakap tentang long term care ni, dia merangkumi penjagaan holistik sebenarnya. Okey, penjagaan holistik di mana seseorang itu perlu mungkin dari peringkat persekolahan kita perlu mengubah pemikiran kita tentang warga emas. Okey, and warga emas biasanya rambut beruban kan? So kita nak ubah dia daripada bila kita tengok orang beruban ni kita kata oh dia tua, kesian, orang yang tidak berupaya. Tapi sebenarnya warga emas ni ada peringkat dia, and ada satu peringkat di mana mereka telah mencapai umur 60 atau 65 tahun tetapi dari segi fizikal, minda, sosial masih sihat. Macam Tun Dr. Mahathir kita 100 tahun tapi masih sihat, masih boleh memegang jawatan penting jika diberikan. So sama juga umur tu is just a number, alright. So kalau orang macam ni, that's why kita tengok ada setengah dasar di mana umur persaraan telah dilanjutkan. Banyak agensi yang telah lanjutkan juga untuk melanjutkan sehingga 65 tahun. Ya, asalkan dia boleh berfungsi secara fizikal dan kognitifnya bagus. Okey, tapi sekiranya ada yang tidak dapat mencapai itu dan dia terlantar ataupun menggunakan kerusi roda, memerlukan jagaan di rumah, tidak boleh keluar daripada terhadlah pergerakan dia terhad, then long term plan works there as well. Contohnya sekarang kita ada perkhidmatan teleservis, telehealth. Okay. Online. Online. Ya, ini semua sebenarnya disediakan untuk menangani cabaran ni. Kenapa? Sebab bila seseorang warga emas ni menjadi kurang upaya, alright, di mana pergerakan terhad, sometimes perkhidmatan ni perlu sampai ke tempat yang dia ada. Okey, dia tidak boleh pergi ke perkhidmatan yang ada, so dia perkhidmatan kena sampai ke tempat dia. So that is why teleservis ni diwujudkan. Okay, and then ada juga perkhidmatan seperti latihan. Okay, latihan caregiver. Alright, caregiver yang diperlukan juga, and ini memang kita nampak ya, ada inisiatif yang diambil oleh kerajaan dan juga kerajaan negeri. Contohnya di negeri Perak, okay, PASA program pertubuhan aspirasi anak Perak. Alright, di mana mereka menjangka Perak ni adalah salah satu negeri yang akan mempunyai populasi warga emas yang tertinggi di Malaysia. So mereka dah menjangka 2030 ramailah caregiver, penjaga warga emas ni diperlukan. Maka mereka telah memperuntukkan dana untuk melatih penjaga warga emas ni. And kami di UniKL Royal College of Medicine Perak telah diberi peluang untuk menjalankan latihan ini kepada sesiapa yang berminat, terutamanya golongan B40, di mana kerajaan negeri Perak ni dia apa orang kata, satu batu dua dia buat sesuatu tu, maksud dia satu untuk mewujudkan lebih ramai penjaga warga emas, dan kedua peluang pekerjaan. Dia memberikan peluang. So dua isu ditangani dengan satu program dijalankan. So ini adalah satu langkah yang baik dan boleh dicontohi oleh negeri lain yang memerlukan penjagaan warga emas. Okey, saya berminat untuk tambah sikit berkenaan dengan penjaga warga emas. Penjagaan warga emas tu untuk mengikuti kursus penjagaan warga, mungkin ada orang tertanya dekat luar sana, adakah syarat-syarat untuk memasuki program ni? Okey, contohnya untuk program-program seperti kejuruteraan yang lain,
dia ada syarat-syarat tertentu. Tapi untuk menjadi seorang caregiver, yang pertama adalah minat. Okey, betul tak Puan Sumati? Minat tu adalah benda yang paling penting. Dan yang kedua, syaratnya hanya boleh membaca dan menulis. Dan dengan mengikuti kursus, ada beberapa peringkat. Ada yang kita jalankan selama 5 hari, ada yang kita jalankan selama 2 minggu, bergantung kepada permintaan. Sebab untuk penjagaan warga emas ni sebenarnya kita juga mendapat permintaan daripada center-center yang menjalankan perkhidmatan untuk penjagaan warga emas. Jadi apa yang Puan Sumati kongsikan sebentar tadi, dengan menjalani kursus penjagaan warga emas, dia dapat satu, mewujudkan lebih ramai penjaga. Apabila warga emas meningkat, penjagaan kesihatan penjaga warga emas yang lebih ramai diperlukan dan mewujudkan peluang pekerjaan secara tidak langsung. So maka seperti yang kita bincangkan tadi, Malaysia ke arah negara menua. Okay, and negara menua ni bila kita dengar gerun sikit ya. Sebenarnya menakutkan sikit. Semua orang kita ni akan menua lah satu hari kan. Tapi bila kata negara menua tu, apakah implikasi kepada ekonomi dan sosial negara tersebut? Okay, saya teringinlah nak kongsikan apa yang saya dapat tahu tentang negara Jepun. Alright, negara Jepun apabila dia mengalami krisis ini, di mana mereka menjangkakan Jepun juga sebuah negara yang menua disebabkan oleh kadar kelahiran di situ yang terhad. So apa berlaku sekarang ini adalah kadar kelahiran rendah, orang muda dah kurang. So negara tu sedang menua. And apakah impak kepada ekonomi? So inilah yang akan menyebabkan negara Jepun ni perlukan pendatang-pendatang asing untuk menjalankan kegiatan ekonomi di negara mereka. Tapi harap-harap ini tidak berlaku di Malaysia, di mana kadar kelahiran dan kadar penuaan kita agak stabil, tapi masih digelar negara menua. And itulah sebabnya tadi saya kata dari sistem pendidikan mungkin kita perlu ubah cara pemikiran kita tentang warga emas, dan kita perlu kurangkan jurang umur di antara golongan muda dengan golongan warga emas ni. Ini pun sangat penting sebab salah satu masalah sosial yang dialami oleh golongan warga emas adalah pengasingan sosial. Mereka rasa sendiri, terabai, tak ada kasih sayang, tak ada orang nak cakap dengan mereka, tak ada orang nak memahami mereka. So sebab proses penuaan ni satu yang complicated, dia melibatkan semua organ, dari segi pemakanan, so dari segi nutrisi warga emas ni. So semua ni sebenarnya di semasa latihan, semasa kursus penjagaan warga emas, semua isu-isu ni kita bincangkan, dan kita harap penjaga yang kita latih ni, penjaga warga emas yang dilatih ini dapat memahami golongan warga emas dengan secara holistik dan memberikan penjagaan yang terbaik. Okey, saya rasa memang perkongsian tadi tu memang banyak yang kita boleh nampak, buka mata. Saya harap perkongsian tadi tu dapat membuka mata masyarakat bagaimana kita ingin bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran mengenai warga emas. Dia bukan sahaja tentang kesihatan tetapi juga melibatkan masyarakat, negara dan juga ekonomi. Okay. Jadi terima kasih banyak kepada Puan Sumati dan juga Puan Basirah kerana sudi mengongsikan pendapat dan juga perbincangan tadi. Saya harap dapat memberikan input dan juga pendapat barulah untuk mengatasi masalah-masalah yang akan datang. Jadi kesimpulannya, penjagaan warga emas bukan sahaja melibatkan rawatan perubatan tetapi juga memerlukan empati, kemahiran serta persediaan menghadapi masyarakat yang semakin menua. Seperti yang dikongsikan daripada laporan UNDP dan juga artikel Healthy Aging in Malaysia by 2023, masa depan penjagaan warga emas memerlukan sokongan bukan sahaja daripada family member ataupun keluarga, dia juga memerlukan usaha daripada komuniti, negara dan juga berbagai pihak lah untuk memastikan perkara ini dapat ditangani. Dan
Dan bagi pihak Unicare SMP, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua panelis kita, iaitu Puan Basirah dan Puan Sumati atas perkongsian yang bernilai lah, serta pada para hadirin yang hadir hari ini. Okay, semoga kita semua dapat committed dalam memastikan Warga Emas dijaga dengan penuh profesional, bermaruah dan juga penuh dengan kasih sayang. Sekian, terima kasih. Terima kasih.